Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini hari Isnin 13 hari bulan April 2026 Masihi bersamaan dengan 24 Syawal 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.36 minit petang. Seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Sepanjang hari ini saya tak sempat nak main internet ke apa. Malah tak tengok. Malah tak ada. Lepas pada buat video daily report yang tadi tu, saya tak keluar ke mana-mana dah. Tak pergi mana-mana. Lepas semaya maghrib. Lepas pada semaya isyak. Pukul 9.20 tu. Dah ada setting ni telefon ni lah. Masuk memori dah ni. Ni hari ni berapa sen dah ni. Casing ni. Ni pun adik saya tinggal. Model sama dulu. Telefon yang sama lah. Model sama. Vivo ni update kemarin ni Vivo AS. Vivo 3AS. Vivo 3AS model dia. Vivo Oppo 3S. A3S. Oppo A3S. Ni casing dia sama. Model sama kan. Ni casing dia. Ni casing adik saya ni. Ada model pakai. Tak boleh di casing baru lah. Lepas tu mana tadi apa? Dah ada setting benda ni. Dia pindah ke apa? Ke lemak-lemak dalam telefon ni, pindah ke lain ni. Sebab saya tak telefon ni saya tak guna password, tidak cadai untuk buat internet ke apa semua. Jadi saya sekadar untuk dengar untuk simpan maklumat dia ni sekadar untuk video, untuk tonton video dia. Dan jika perlu buat rakaman video lah. Untuk telefon ni dengar lagu, dengar video dan juga rakaman video lah jika perlu. Maknanya tak pakai casing lah ni telefon ni. Buat masa ni tak boleh pakai casing lagi lah setakat ni. Tapi depan lagi tak tahu dah. Depan lagi tak tahu lah nak pakai casing, nak buat WhatsApp nak apa semua. Tapi biarlah dulu. Buat sementara tak suka casing lagi lah. Lepas tu tak masuk casing lagi lah. Lepas tu sekarang ni ada awak ni lah. Simpan maklumat dari ni lah. Pasal berat dah duduk memori dalam ni kan, pindah ke mari lepas ni. Tak ada gimana, tak ada gitu ya. Tak ada tubik betul mari ya. Semaya Gorik dan Isa pun di rumah kan malah. Sebab dia pindah memori dia, video dalam ni. Hari ni baru siap ni, sambung pula. Siap tadi dah ada pukul. Lepas pada balik klik kerja dia. Tadi pukul 3.30 ni. Tak malam rutin pagi tu tak buat lah, sambung balik lepas pada klik kerja, sambung balik pindah memori, pindah video ke dalam ni. Maknanya malam tadi 9.20 saya pergi ke kedai tu, saya tu beli Milo tebuhnya, Milo mai kasih dari IC dia kan, untuk beli top up telefon. Tukang dah Fikri lah, tukang top up telefon. Lepas tu biasalah minum kedai Fikri sampai pukul berapa ni, pukul 1 ke 12.40 dah pukul 1 ada. Lepas tu klik tidur pula dalam pukul 3.30 pukul 3 tidur, bangun 6.40 bangun. 6.40 pagi bangun, mandi semai subuh, makan sarapan. Lepas tu pukul 8 tu di video kaji pula. Tak ada review lah. Tak buat review kat ada. Aku tak selesai nampak kerja, tak buat review lah pasal saya pergi dengan adik saya. 3 orang buat kerja. Dia nak kaji. Saya sorry tak tengah saya baru saya buat video. Ni tak ada buat video lah. Dia kasih tempat dia. Kalau ada di Mas yang di Mas yang. Dah ada konsep lah. Masing lah. Apa dan masing. Ya sepadannya lah. Kapal tu sepadan lah. Lepas tu klik dalam pukul 11.30 pagi. Klik di awal. Panas. Cuaca panas ya.
esok lagi kena lagi esok lagi pagi lagi esok awal lagi pagi awal pagi lagi esok. Maknanya air saya kena beli malam ni untuk bekalan dah. Boleh berarti siap-siap malam ni ya. Air 2 botol. Kena beli malam ni lalu air. Tak singgah kena fikri dah pakai lacar hari pagi esok. Ambil sebenarnya esok lacar pogis lalu. Ana esok dah pindah dari pukul 8 tu cem gidat. Waduh pukul 8 lebih duduk dan duduk. Okey jalan dia. Lepas tu klik tu duduk sambung ni lah sambung simpan memori dah ni. Simpan video dalam ni lepas sudah lepas siap dah. 3 dah pukul 3 lebih 3.30 siap. Nanti 3 pukul 1 ke pukul 3. Klik tu pakai buat selalu dah. Pukul 12 klik sampai pukul 12 tu buat selalu dah. Klik buat pemindahan ni lah. Dari pukul 2 tu baru complete simpan ni. Ada lagi video dan ni pun tapi kak waktu biar dulu nak masuk lama-lama dulu kalau ni. Lepas tu dah pukul mana siap dah pukul 2 tu terlelap tertidur bangun pula 3.30 mandi semai lahu. Pas semai lahu tu tak ada buat gapo dah itu tak ada gapo kau mengatuk kau hanyu jenera pula bangun pula pada pukul 9 berapa tadi 9 belah ni. Duduk di musim tanah tu mandi semaya zuhur semaya asar pada pukul 9.30 tak ni semaya asar 9.30 ni 9 minit kemudian lepas sudah semaya asar tu terus buat video ni pada 9.30 ni. Okey, saya rasa sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.